Setiap rumah yang ada anak-anak kecil memang patut ada Shirutto ni. Shirutto dengan teknologi IPPA1 dari Jepun dihasilkan oleh 2 orang profesor diraja Jepun. Teknologi ini telah dikaji sejak tahun 1988 lagi. Boleh kata dah dalam tempoh 37 tahun. Lama tu. Dan Shirutto hanya boleh didapati di Malaysia dan juga Singapura under company BE International. Ada satu research paper oleh Dr. Inagawa antara pengkaji teknologi IPPA1 ni yang mengkaji macam mana teknologi IPPA1 boleh membantu sistem imun yang lemah. Sebab sistem imun yang lemah ni ada banyak faktor tau. Antaranya stres, orang yang pernah terkena jangkitan sebelum ni, yang ada chronic pain, yang ada penyakit-penyakit. Bila badan kita lemah, imun kita pun lemah juga sebenarnya. Dan mengikut research yang Dr. Inagawa kaji ni, hasilnya sangat positif terhadap sistem imun badan manusia. PPA1 ni dia bantu reboot balik sistem imun badan yang lemah. Dia tolong aktifkan makrofaj supaya badan kita boleh lawan jangkitan, virus, bakteria, penyakit dan lain-lain dengan lebih berkesan. Maknanya untuk kes-kes orang yang imun sistem dia drop, PPA1 ni sebenarnya hanya trigger makrofaj supaya aktif balik. Bangun-bangun buat kerja. Dan makrofaj lah sebenarnya yang buat kerja supaya dapat boost balik sistem imun secara semula jadi. So maknanya Shirutto ni dia trigger je badan kita supaya boleh healing badan sendiri. Apa manfaat yang mereka kaji teknologi IPPA1 yang ada dalam Shirutto ni beri pada kita? Yang pertama, dia mengurangkan risiko badan kita terkena jangkitan. Yang kedua, dia bantu pemulihan recovery lebih cepat selepas keadaan-keadaan yang teruk pada badan. Yang ketiga, dapat membantu kurangkan keradangan dalam badan. Sebab radang ni lah sebenarnya punca banyak penyakit. Dan yang terakhir, mereka dapati teknologi IPPA1 ni dapat melindungi badan daripada penyakit-penyakit yang akan datang. Pendek kata, kalau badan kita ni selalu lemah, selalu mudah sakit, kalau sakit lambat nak baik, atau kita sekarang ni tengah recover daripada sebarang sakit-sakit, terutama untuk anak-anak kita yang growing up, yang terdedah dengan dunia luar, kita ikhtiar untuk stabilkan imun sistem mereka dari dalam. Supaya kalau apa-apa datang dari luar, kita tak perlu risau dah. Dan dia juga boleh bantu pulihkan tenaga. Jadi badan lebih kuat dan cepat sihat. Macam salah seorang ahli keluarga kami, bila berjalan jauh, dah berusia sangat penat dan sakit badan. Tapi bila guna Shirutto tak ada rasa kepenatan tu. Wow, Masya Allah.